Kita masuk pakai ni nanti sampai tengah kita tengok mana spot baik kita turun. Alright, bismillah. Okay, salam hadir, waalaikumsalam. Kita sekarang berada di salah satu kawasan. Okay, kejap just lampu dah gelap kita pakai PMA. Okay, bismillah. Okay, bismillah. Masuk pelan-pelan Kita masuk pelan-pelan menggunakan VME. Gelap gelap. Gelap ya. Susah pula bawa ni. Ya kita pakai ni susah pula nak bawa benda ni. Okey, sekejap. Bismillah. Ya. Susah pula nak bawa benda ni dengan okey. Okey, tak apa. Satu tangan bawa ni. Kita bawa slow Bismillah. Okey. Baik aku. Okey, kita berada aku bersama Sarip Aku berdua je tu kawan aku belakang. Ada naik tu. Jadi kita berdua je insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sorry. Apa-apa pendapatkan boleh cakap minta maaf kalau aku tak sempat nak baca komen. Pas tangan sebelah bawa ni. Ini ada babi hutan Ada babi hutan ni. Assalamualaikum. Okay, sementara ni aku tengah bawa ini binatang ni PME ni. Nanti satu tempat kita akan turun, kita akan jalan Assalamualaikum. Kita berdua je daerah Mandai daerah Mandai. Aduh. Assalamualaikum. Roti merah. Okay, jadi fokus pelan-pelan. Hai sayang dan tak Melayu. Dapat jurung dapat jurung ni apa ini. Oh, dapat dia. Terima kasih gift. Okey. Dapat taruh. Tangan sebelah pegang ini tripod, satu bawa ni. Tak boleh gelap gelap, bergelap, terlampau gelap. Tempat dia terlampau gelap. Tempat dia gelap gelita. Tak nampak apa pun. Jalan-jalan dulu lah, Kita rasa tempat okey,
Kita turun, jalan sekejap. Oh, yang ni yang selalu naik. Ingat tak yang kita naik basikal? Ni lah bunyi cin 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 cin. Okey. Kita tengok dulu. Bismillah. Mana aku nak betul ni? Kita bunyi macam macam gitu ini. Ni kat mana? Bisa nak bunyi motor ni? Ni macam ikut habis. Ke perjalanan daripada Boon sampai sini 2 jam menggunakan PME. 2 jam hampir 2 jam lah. Hampir 2 jam. Katakan bukit mana? Bukit? Ni bukit dia? Ni bukit dia? Okay. Ini macam nanti aku akan jalan kaki lah. Kalau ada lagi cakap sebab kita tak tahu lagi kan, tak lagi. Sini ada apa? Ada bukan. Uish, belum bukit laju punya. Tak makan mereka aku. Angin dia kuat. Aku naik benda ni Aku pernah datang sini Ni kali aku explore. Dulu aku jalan, aku datang sini aku jalan. Aku jalan je. Tapi ni kali aku explore. Ni dah pernah datang. Assalamualaikum. So dia laju naik manja. Okey. Naik manja. Pasal sini memang lagging Sini lagging. Pasal sini kan susah kalau nak bawa ni. Okey. Sekali. Aku nak bawa benda ni susah. Dengan apa? Dengan live dengan benda ni. Pasal nak lepas tangan pun susah. Okey. Lepas tangan. Kawasan dia macam gini waktu malam. Sini ada anjing tau. Okey, ni aku cakap yang aku masuk pergi YouTube kat sini. Ini tempat. Bila kita makan. Boleh nak makan. Mana? Dia pakai kereta kat sini, lepas tu berjalan. Tempat MRT pun baik juga MRT.
MRT pun baik juga. Macam ni lah MRT. Ni sampai mana, Dip? Depan tu? Bakar gelap gelap. Kita try sebab sofa okey. Sofa kawasan dia okey lah Lepas tu ada orang. Mana batu Okey, tak ada lah. Kita sini pasal apa tempat dah macam gini lah Depan tu dah terang. Dah sampai dia punya apa tempat dia punya pathway dia punya jalan menuju ke Woodland. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Penat. Okey, kita cuba jalan-jalan sekejap Lagipun penat lah. Kita daripada Jurong sampai sini naik ni apa? Naik benda ni daripada Jurong. Tak, ini aku kata orang tu aku tak pernah naik benda ni. Bukan tak pernah naik lah, dah lama dulu. Tapi ini memandangkan aku berdua Aku berdua dengan kawan aku. Aku bersama Sarip. Tu Sarip. Sarip dengan aku dua orang. Lagipun kita dah lama tak keluar berdua. Jadi kita keluar, kita ambil jalan jauh Ini kali jauh lah. Jauh. Okay. So far tempat ni masih okey. Siapa tu? Ambil anjing. Ada orang. Tempat tu. Kita slow-slow lah Kita test demi ni. Sekejap. Aku nak test dia demi apa gerak pakai tu ni? Oi. Test demi EMF. Sekejap aku test. Tadi pak luah ni memang terus naik. Okey. Okey, EMF penuh sih. Tak ada lah, tak penuh lah. Okey, sini. Sini dia strike. Sini. Tak. Bismillah. Assalamualaikum. Seperti apa gelap tempat sini? Seperti gini gelap dia. Ada ni. Ya, aku akan lampu dia. Okey, seperti gini gelap dia. Kawasan ni. Okay, aku tak baca komen. Aku tak maaf Saya tengah fokus Aduh dah
Mak tak hidup. Cakap aku tak hidup. Ya. Okey. Ni ada orang. Okey. Kita kan jangan ke depan sikit. Tengok. Naik binatang ni. Allah Akbar. Bismillah. Mana? Mana? Ni apa ni? Bear. Hah? Mana? Apa? Tak ada. Apa ni? Tunduk tu mana? Apa, nak hujan? Nak hujan ke? Ni bear. Orang kata bear ni. Mana? Dia kata apa? Atas mana? Mana dek? Weh. Ni. Ni bear ke apa? Bukan lah. Ni. Mana? Mana kat sini? Allah Akbar. Bismillah. Bukan tak abang kau? Uish, tiba-tiba angin. Dari sini angin. Tak ada angin. Sini. Macam hujan dia merah. Cuaca. Ha? Tak ada? Mana? Ni mana kau perasan? Kau perasan ada ke? Ada ke? Kau nampak apa? Seperti apa? Oh, pokok mungkin tupai kayaknya. Tupai tikus ke? Mungkin kau nampak something. Aku tengok okey ke, tak ada apa-apa. Sorry. Oh, ni tumbukit. Sampai sana nak bantu apa? Ha? Mobil habis. Okey, kita slow lah jalan. Yang pun demi travel pun makan 2 jam Travel dia makan 2 jam. Tak bawa slow. Ha? Tak bawa slow. Bawa slow lah. Dan tu aku tadi bawa melayang Sun. Melayang aku bawa kata tu. Siapa tu? Lama. Ada sekumpulan cyclist. Dengan budak kecil dia bawa. Aduh. Susah ke bawah. Ada sekumpulan cyclist dengan anak. Anak mai tu. Mai. Ni bawa anak-anak dia. Assalamualaikum. Riding ya. Riding. Ramai-ramai riding. Sikap. Oh ni. Apa tu? Ha? Ini apa? Oh, mana? Ni apa depo? Depo? Oh, no, ni dah depo. Aku ni ke bawah pak ni. Okey, kita test waktu ni. Sekejap. Allah Akbar. Kenapa aku susah? Susah sangat aku nak turun daripada ni. Sekejap bergerak pula ni. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batu kan? Batu kan? Ni kita test kat sini. EMF dia.
Nyamuk ke? Ni. Oh, tak ada tak ada. Tak ada, tak goyang pun. Tadi sana kuat. Ni tak ada. Tak ada energi. Bukan tak ada energi lah. Energi tu ada. Cuma tak berapa strong. Tak kuat. Tapi yang tadi tu strong. Sebab tadi tu kan. Nah, terus ni aku ni jalan-jalan sekejap. Okey, kita jalan-jalan dulu. Ke depan lah. Siapa sekali. Gatal tu. Banyak nyamuk. Sampai masuk dalam baju lah. Okay, ni sarip. Mana? Tu kan nyamuk tembus tu. Ada berat sangat. Masuk dulu. Ni lepas enggak kita nak sokok. Lepas sana kita sokok sekejap. Sorry aku tak fokus pasal aku tengah naik benda ni. Kalau aku tinggal memang jauh lah akan tinggal aku benda ni. Kalau aku jalan kaki kan memang jauh lah dia akan tinggal. Wah, ada CCTV ya. Dah mati terkejut lah. Begini. Oh, longkang. Oh, depan depo. Lepas tu gelap balik. Mana? Depan. Hari ni aku night walk bersama PDM ke apa nama dia? Ni apa ni, benda ni apa nama dia? Ni benda ni. Apa nama dia? PMA. Dengan PMA. Tapi jauh. Dapat Jurong tu. Okey. Sampai sini sampai. Ni depo ni sebelah ni depo lah Jadi tempat ni terang Fokus. Dah. Yang tu dah ada. Depan dah habis. Oh, ni dah habis. Kita masuk balik nanti. Kita masuk balik, kita pergi tempat yang pondok sana. Ada pondok kan. Kalau boleh aku suruh Sarip duduk di sini. Aku berdua je kan. Nyamuk banyak. Kita tengok macam mana kita live kan. Berapa lama. Assalamualaikum semua. Minta maaf aku tak baca komen. Kan pasal aku tengah sebelah tangan dengan throttle, sebelah tangan dengan ni lah. Apa dia? MRT. Sebelah tangan dengan tripod. Lepas ni, lepas tu dah habis. Depan tu habis Lagi mana tu? Depan. Balik dari sini juga masuk sini juga. Aku bawa benda melayang bro. Aku buat laju dia ni. Alamak, aku cakap.
Kita pergi sama-sama depan luar. Kita tengok macam mana, lepas tu kita akan patah balik. Okey. Saat ni kalau jalan sini aku pertama kali, first time lah. Kan kalau ni jalan sini adalah first time bagi aku lah. Tengok dia bawa. Laju lagi bawa. Kalau explore sini, kalau explore lah aku cakap kat sini explore aku first time. Aku pernah jalan sini tapi tak explore. Aku jalan-jalan je waktu siang. Tapi yang kalau explorer kat sini first time lah. First time aku explore. Tengoklah insya-Allah bulan depan tak ada halangan. Aku masuk Johor lagi lah. Okey. Cek. Mana mata jalan? Di sini. Lek, sorry. Salam hadir. Lokasi mana? Lokasi ni lah. Wulan healthy apa? Mana? Tu. Kau nampak? Aku matikan lampu lah. Ya. Ada satu. Suruh pak. Nampak? Kau tengok kawan aku? Aku di Wulan. 2 orang je. Berapa ramai? Tu. 1, 2. Lepas tu belakang 1 orang. Berdua saja. Gatal ni. Ya. Aduh, gatal lah pula. Berdua je, kalau nak turun lah. Tapi tak ada, ni tak bertumpang, ni satu seat je. Ni tu. Wooden healthy apa ni? Healthy. Kau boleh sewa basikal ke? Sewa basikal? Kau boleh sewa basikal apa? Mana ni? Kau sewa basikal lah. Apa tu? Kau sewa basikal masuk sini. Tak pernah. Yang basikal kali biru tu, kau boleh sewa. Lepas tu kau boleh kayu kat dalam ni. Sorry. Pasal gatal lah. Nyamuk dia, ya ampun. Ni tu siapa? Itu Abang Sarip. Kan dulu kan dia di SS dengan Abalan. Sekarang pun dia tak ada di SS lagi. Dengan Abalan samalah. Dia mana-mana kalau ni Explorer dia akan teman Abalan. Berdua je lah. Ramai-ramai. Sebab apa kecoh nanti? Kan? Berdua je lah. Kalau ramai ni tak show, tak seram. Kita nak demi seram. Kalau kita Explorer, kita nak rasa demi seram. Kalau tak seram, buat apa pergi Explorer? Duduk rumah dia, makan kopi. Kita Explorer, kita seorang, 2 orang, nak rasa demi seram tu. Kau boleh jalan seorang lah. Jalan seorang lagi seram lah. Bukan cakap kita berani kan? Tak, bukan. Bukan pasal kita berani. Pasal apa tau? Pasal kemahuan diri sendiri. Cari masalah. Kemahuan diri sendiri. Kita kan minat Explorer. Kalau gitu tadi lebih baik kita macam biasa pakai kereta. Tak adalah dia nak bawa ni. Kan? Pasal kita plan memang nak pergi ramai-ramai. Tapi tak tahulah Bob senyap terus. Kita telefon pun tak ada respon, tak ada ni. Tak ada jawab. Jadi kita dah on the way dah. On the way, teruskan. Macam kita punya plan kan. Setiap malam punya plan nak pergi sini, kita pergi sini. Ni dah sampai depan ni. Bulan. Kau ada tangga tu.
Tangga? Kita tangga kereta kat atas. Turun lah. Mana boleh turun? Atas ni boleh turun. Mana boleh turun? Itu ada tangga. Yelah, mana boleh naik kereta turun atas tu? Itu expressway. Boleh tarik lah, kau masuk. Sana kan berjalan bawah ni. Kan berjalan sini. Ni tak ada traffic light. Kau masuk. Kita. Ha? Boleh tarik. Oh, masuk ke sana. Lepas tu naik tangga ni turun balik. Kau pakai je. Kau turun lah tangga sini. Oh, naik kereta kau cakap. Ha. Daripada aku naik kereta, aku pakai sana je. Yang ada pada Serang Tuan. Itu lorong lari hitam. Itu kan lorong lari hitam. Kira salam Abang Sarip. Hotel lama. Abang Sarip Putra Zul Salam. Otai. Dia akses dengan Otai. Boleh. Ha? Dia tak datang lah. Kita patah balik. Kita cari tempat yang apa ni, yang seram sikit yang pondok kan. Pondok tu kan. Ni nak seram. Nampak pondok yang seram tu. Saya akan stay kejap. Okey. Siapa pernah nampak perbualan Uzi Ali? Tak pernah nampak kan? Lain kali kita bawa Abang Sarip Otai nama Explorer. Oh, dia okey. Tapi itulah, dia tak boleh jalan jauh lah. Apa tak boleh jauh kan? Ini masih jauh. 2 jam tu Putra daripada Jurong sampai sini. Naik benda ni 2 jam. Kalau naik kita tak sampai 2 jam pun. Okay, lain kali lah kita plan kan datang sini. Okey. Tapi nanti tapi kan akan turun Bundi. Kita nak kena turun Jurong. Kalau kau turun Jurong, kita datang sini. Okey. Satu tangan bawa ni apa? Satu tangan bawa ni benda tripod, satu tangan dengan throttle. Macam mana? Kau rasa aku bawa benda ni? Berapa laju boleh bawa? Laju tak payah, tak laju lah. Penat. Sorry, penat. Sini tempat ni ada Putra, ada tempat yang best. Tempat yang kalau ada EMF strike kan, Abang stay lama sikit kat situ, okey? Kita tengok apa yang ada. Itu jauh juga pusing Itu tak kasi sokat Alamak, answer melas. Connection tak ada. Lagging. Sorry, nanti lagging. Connection tak berapa bagus. Pasal ni lah. Ini benda MRT. Pasal dia punya apa, connection tak berapa bagus. Lagging kan. Kalau alamak, kalau ada nenek tak ada. Sini tak ada nenek. Sini tak ada nenek. Sini pokok 3 tak ada. Tapi sini ada lah something. Kalau kita apa kalau ni merukai kan, insya-Allah ada something. Penat lah bawa benda ni. Macam mana? Dengan teman sekejap Sekejap. Dia tak makan dah break ni. Dia tak balang tu. Okay, penat lah. Buat sini atau sini sekejap Korang tengok depan dia lah Macam best. Memang best lah. Okay. Macam best. Nampak dalam bukit. Rasa gini lah
Hand free. Laju je tu bukit. Macam best. Tu best. Tu cari pada depan kali. Kan kita slow lah kan. Dia dah depan kita kan. Slow. Kita menikmati malam. Dia tak ada dah hilang. Kan? Kita slow. Alright. Abang cari drift ke tu. Laju. Betul, laju dia hilang. Dia dah hilang. Dia ke depan terus. Hilang. Tanpa jejak tu. Kan? Kalau dia tinggalkan aku, ulu-ulu dia tinggalkan. Pasal dia laju je. Dia laju. Aku tak laju. Kita beginner bawa slow. Dia dah kira ni. Dia kira pro. Kan? Dia kira pro. Abalan kira beginner lah. Benda ni baru apa? Kira jalan jauh ni pertama kali lah. Bawa benda ni. Kalau katakan bawa benda ni, baru 3 kali lah. Dalam semua hidup. Dalam semua hidup ni, baru 3 kali lah bawa benda ni. Pasal ni, dah cakap dengan dia tadi, macam kita naik kereta sudah. Kan? Jadi, dia kata, tak best lah naik kereta. Naik benda ni lah, sekejap. Kan kita berdua pula. Yang lain semua senyap. Aduh. Main sekejap. Tak ada orang lepas ni. Tadi yang depan sana banyak orang Lepas tu tak ada orang. Lepas ni terang. Lepas depan tu dah gelap. Nyamuk dia pun boleh tahan. Okey, kita cuba ke depan sikit. Kita cari yang tempat best sikit. Okey. Yang best sikit. Best tak best sangat, tapi best lah. Sorry kalau goyang pasal bawa benda ni lah, minta maaf lah. Okay. Kita cuba mana dia? Sangkut mana ni? Okey. Apa tadi? Masuk dalam amalan cek aura pula. Aura. Tak boleh masuk tu. Ada yang kali merah tu, nampak tu. Yang tembak orang tu. Itu ada kamera sih. Kat luar sana. Kau masuk nanti babik babik malam ni tidur kat rumah nanti dah tidur dalam lokap. Kan? So janganlah suruh masuk sini. Tak boleh masuk. Ada yang amaran. Jangan mengambil gambar, jangan masuk, jangan menceroboh. This is a private property. Tu dia kata apa? Dia kata kenapa tu? Ni open protected area. Nampak tu? Macam nak masuk. Kau tengok tu sendiri. Tu nampak? Nampak tu? Kau masuk malam ni kau tidur lokap. Handphone kena kena tarik. Semua kena tarik. Dah tak payah live lagi. Dah tak payah live lagi dah. Kau jangan macam-macam. Menceroboh. Tapi boleh menceroboh tu. Tak boleh. Kau jangan main. Nanti bulan 12 insya-Allah Balan plan dengan Nalu lah Dengan Nalu pula Tengok mana dia nak kerja. Bulan 12 dia kata dia free bulan 12. Uish. Tiba-tiba.
Dah macam terkejut. Oh, sini air. Okey, ni kawasan gelap Gelap. Nampak? Nampak gelap. Kita jalan yang gelap. Sedap yang gelap. Tak nampak apa. Gelap. Kau nampak apa? Tak nampak kan? Gelap bro. Kalau abang matikan lampu macam gitu. Tak nampak apa pun. Tapi nampak lah macam kalau jalan ni nampak lah masih nampak jalan lah. Nampak? Kan? Kena ban. Alamak. Injury. Apa ni dia kata? Kena apa ni? The action in your life could be serious injury. Wah, malam matikan lampu dia kena warning so. Kena warning bro. Kena warning. Buka lampu apa banyak Jom. Tu lah. Dia kena warning lama dia tak mati live. Kan? Dia kata in the life could be result in serious injury and mak kau. Yeah. Adversary. Dia tak boleh gelap bro. Ini susah ni. Macam mana? Kalau tiba-tiba lampu mati ke? Mak kau. Tiba-tiba lampu mati ke apa dengan live kali kena warning. Tapi tak gelap sangat itu. Kalau macam ikut mata kan memang tak gelap pun. Masih nampak ada cahaya. Cahaya langit. Kira tadi kalau gelap gila tu macam gelap kita matikan lampu tapi masih ada cahaya yang menampak jalan ni. Itu mengikut keadaan mata seseorang kan. Kalau macam ada orang mata ni apa macam rabun dekat rabun dekat kira memang gelap lah. Kalau kita rabun jauh tu tak nampak gelap. Kalau jalan kaki best tempat ni semangat. Tu sebab lah kau ajar tak nak. Kejap. Kau cakap jalan kaki, abang jalan kaki sekejap. Kita test kita punya EMF. Tak ada gelap. Okay, kita test. Kita test dia punya EMF. Berat-berat tu tadi gambar mana gimana? Tak ada. Tadi bawa baju ni untuk hujan. Ada kan? Betul. Ada. Ada tinggal. Ada. Lampu tak boleh lawan. Lagu sedap tu. Kita santai-santai jalan-jalan kan. Kita jalan-jalan okey. Okey, suruh abang Sarip potong lama duduk buat waktu tu sekejap. Sarip kat suruh duduk, dia tidur ni. Kau jangan suruh duduk. Dia tidur ni. Dia tak peduli mana tempat dia tidur. Ada orang ke apa? Tu. Kita tengok. Ini apa ni? Aku nak
Tadi ni macam bear. Apa ni benda? Ni. Pokok punya ni. Alamak, aku ikut takut. Okay. Ni. Pokok lah. Ingat bear. Aku ingat orang gantung bear. Pokok lah. Pokok punya akar. Dia punya akar ke apa. Okay, kita tak boleh dalam gelap. Dia kena band lagi. Dia kena band lagi dalam gelap. Okay, depan sikit lah insyaAllah. Kita santai-santai je. Hari ni kita santai bersama kita punya PMA. Kita berdua saja. Aku bersama Sarip. Otai DSX. Tapi dia sekarang dah tak ada dalam DSX. Kan dia tak ada lagi. Dia sekarang dia pergi geng santai malam. Geng santai malam SU. Penat pula aku naik benda ni. Mana? Lihat kita test ni EMS. EMS. Ada orang ke? Apa tu? Tak ada apa-apa tadi budak tu jalan mana Dia masuk dengan basikal. Ramai-ramai. Dia keluar mana macam fokus. Mana? Pokok mana? Pokok mana? Pokok mana putra? Pokok mana? Pokok mana? Pokok tadi? Dah lepas? Dah reverse. Mana? Fokus mana? Jatuh. Oi, masuk ungkang. Kau ni pokok mana? Kejap. Dah fokus pokok mana? Pokok ni. Pokok tadi Pokok mana? Pokok ni. Pokok tadi. Ni pokok ni. Ni. Okey. Yang tadi ada busut. Mana ada busut? Ni ada pokok ni. Ni pokok ni. Mana ada busut? Sekejap. Busut Sekejap. Bukan cakap ada busut. Ni ke? Yang ni? Yang tadi yang ni macam mana ni? Tadi yang ni, yang tadi. Mana satu? Mana satu yang sebenarnya kau nak sebab balan stay lambat sikit? Yang ni Ni yang ada busut. Bukan busut. Ni okey. Abang standkan dia punya kamera. Okey. Ni Ni, buka. Ya. Allahu Akbar. Ni sekejap. Okey. Betul Masih nampak atas sikit. Dah tak boleh naik atas lagi Ini benda dah tak boleh naik atas. Ini benda tak boleh naik atas. Dah habis dia tu. Ni kalau ke bawah boleh kalau ke atas tak boleh. Jauh sikit lah. Ni kau nampak. Kasih nampak atas sikit. Nampak atas sikit gini. Kan kalau kau nampak atas sikit kena angkat. Dah tak boleh ni. Atas sampai atas. 3 minit. Okey, 3 minit. Aduh, tinggal aku kena gigit nyamuk semut. 3 minit kat sini Okey. Sekejap. Nampak tak? Nampak pokok tu Pokok ni Okey, 3 minit.
3 minit tinggal lagi 2 minit. Gelap suruh ni. Tak pernah aku masuk gelap ini. Ya kasih dia 3 minit lepas tu. Biar aku punya PMA akan duduk macam ni. PMA duduk macam ni. Dah? Yep. Okay, check EMF. Tak ada, kosong. EMF kosong. Zero. EMF zero. Ada plastik ni Oh. Okay, EMF tak ada. Sini tak ada, yang tadi depan sana. Sini EMF dia zero. Okay, kita akan beralih ke depan sikit. Okay, ke depan sikit. Yang tadi yang EMF dia full Pak mana full tadi? Sana kat sini lah. Tadi aku turun kat mana? Sini kan? Enggak yang kau tunjuk tu mana? Kuat dia. Ni bukan kat sini ya. Tadi yang salib tunjuk pokok tu. Bukan sini. Dah SS. Oh lama. SS Lain macam lah. Sudah abang nampak sini. Tak perasan apa-apa pun. Aku dah SS. Okay, kita akan berdekat. Tak. Jadi buat mana yang EMF dia strike Sekejap. Ini tak ada. Okay, terang tak kena. Okay, dah hilang dia punya sensor tu dah hilang Tadi kena apa? Kena warning. Tak boleh pusing Sorry. Apa ni? Bunyi apa? Okay. Kita tadi yang Sari kata demi EMF strike tak berkuman tadi Dia dah sini. Sekejap Aku akan turun aku akan check demi EMF dia. Sini Dep. Bukan dia. Sekejap mana Sekejap Sini tadi. Ni, kat sini. Allah Akbar. Sini dia punya. Sini aku rasa. Dapat semua serupa dia. Tak ada. Tadi ada strike tau. Tadi dia punya EMF strike full bar. Full bar. Sini. Tak ada. Ni hilang. Tadi demi EMF full bar strike. Tapi tak tahu ni. Lepas tu dah senyap. Silaunya. Apa ni? Ada salam Salam bro. Apalah. Bob. Kita tunggu kau. End up kita dah sampai Bob. Aku bersama Sarip. Tu. Aku bersama Sarip. Berdua je kat sini. Allah Akbar.
Tapi itulah, perjalanan jauh lah. Kan, perjalanan dia jauh. Aku naik benda ni melayang. Melayang, aku buat laju je dia zoom. Kan aku cakap, Syarif tahu PM aku rosak. Oh, jangan masuk dalam sangat, nanti kena tembak. Okay, betul aku cakap. Jangan masuk dalam sangat, nanti kena tembak, amalan keluar. Okay, kita keluar. Gelap tak? Oh, demi PM ni rosak. Bob. Rosak. Dia kata rosak. Kau nak gantung mana ni? Jatuh tu. Ya, jatuh. Ini ada. Di mana kau gantung ni? Jatuh. Sini okey. Walaupun aku berdua dengan Syarif. Sini tangan aku. Bisa nyamuk. Aduh. Ini jauh dah. Nyamuk dia. Habis gigi dia. Habis dengan aku lagi. Nah. Okay, sorry aku ni. Salah aku nak bawa benda ni. Ada bergantung tak? Mana? Ini gantung. Okay. Sebentar aku nak gantung benda ni. Sangat. Kau rasa gini boleh tak? Ataupun sekejap kasi dia fix lah. Sekejap. Kasi dia tergantung. Okay, gini boleh Okay, aku bawa pelan-pelan. Aku matikan lampu. Nak matikan lampu tak boleh. Nak kena lagi aku. Tadi kena warning. Susah pula aku bawa. Ya, lep. Asal dia tak boleh stay ke? Okay. Kat botol je tahu. Dah. Aku dah gantung kat sini. Dah. Cuma dia langgar benda ni je. Okay, aku rasa boleh dah. Dah boleh balik. Okay, ini boleh Korang nampak demi view sudah lah. Dah gantung mana Apa tu? Apa yang ni apa dia? Gantung aku punya ni, beg aku. Beg aku. Gantung mana ni? Make up mana ni? Nanti nak buka lagi, tak payahlah. Silong. Aku buat gini je lah, tangan ni. Kan? Kita slow. Jangan kabut. Sekarang pukul 12. Kan, sekarang pukul 12. Demi aura dia masih okey lagi, masih boleh kontrol. Kan? Kau nak kena bikin apa tu? Depan ada apa? Depan ada ni. Kita akan stay satu tempat. Ni. Korang akan tahu bahawa kita buat mana kan. Kau nampak lampu-lampu di luar ni kan, ada roundabout kan. Korang tahu kat mana aku. Okay, kita akan test. Nampak depan sikit aku akan test dia punya EMF, berapa kuat dia punya aura kat sini ataupun dia punya energi. Kan kita test dia punya energi kuat ni. Alamak. Sekejap Okay, minta maaf ni aku tak baca komen. Aku tak perasan pasal aku tengah fokus di hadapan bersama dengan aku punya PMA ni. Bukan aku punya lah, kawan aku punya pinjam.
pinjam. Okey. Depan ni apa tu? Okey, depan ni aku akan test dulu. Aku ada banyak energi. Sini tadi aku berhenti. Bukan kan? Tadi kita terus kan sini. Ni kita terus kan? Pusingkan kenangan dulu. Sekejap. Okey, aku turun. Sekejap. Ni bukit lah, ni bukit. Benda bergerak. Ada bunga melo ke bunga apa? Ni bukan bunga melo, ni pokok apa tau? Bayan tree. Bunyi bunga. Okay, bayan tree tu apa? Pokok. Assalamualaikum. Bayan tree tu pokok tembusu. Kita punya wangi dia sedap. Wangi dia sedap. Okey, aku atas sini lah. Tekan sikit. Okay. Kalau tadi bukit aku lepaskan, ada bergerak pula. Okey, kita jalan-jalan. Ini banyak sarang. Sarang apa? Ini sarang apa? Betul. Okey. Strike dia punya ni. EMF strike. Nampak? Di daerah sini EMF strike. Nampak? Strike habis Strike habis. Okay, kita stay sini jap. Stay sini. Demi EMF strike habis. Okay, abang akan stay sini sekejap Kita taruh. Dah cakap banyak sarang. Sarang apa? Sebelum tu penuh. Bila sampai sini datang kosong. Dia ada macam orange yang klik orange. Dia tak post tadi post tu dia tadi full. Cuma dia orange lah. Dia on off. Ini tak ada jauh daripada handphone Dia jauh daripada handphone. Mana aku ni? Nampak tak? Selokoknya. Aku pun nak selokok balik.
Dia tak kuat. Kadang-kadang dia punya energi daripada pokok daripada pokok pun dia menggunakan energi juga. Bukan apa dengan benda-benda ni, tapi pokok serangga ataupun ada pun menggunakan energi lah. Nak pokok tempe dia punya kata orang tu ada kampung kita tahulah tak boleh main-main pokok tempe ni. Tapi kita kan bergerak lagi. Lampu dim sikit. Nanti kena van lagi aku nanti. Kan? Tadi dah kena van. Nanti kena van. Tu tak ada lampu. Dah dim. Dim. Okey, lampu dah dim. Nanti kau suruh tak ada, dah lepas. Lampu dah dim. Nanti kelap nanti. Nanti kelap lagi kena warning. Tadi dah kena warning kelap. Sekejap dia. Tak sampai 2 minit gelap dah kena ni warning. Ni jalan jauh saya nak balik. Nak balik jalan jauh Ustaz. Nak balik jalan jauh tau. 2 jam tau. Lebih takut around 2 jam lah. Tapi pelan-pelan lah. Pasal balan beginner kan bawa benda ni. Tak boleh kabut. Okey, depan tak? Depan Okey. Depan pula Kau arah aku disuruh turun tak? Turun. Kalau kau kat sini, confirm kau kena duduk ni. Confirm mana? Kau datang tadi kan, confirm kau kena duduk ni. Ya alamak, susah dah benda ni. Kau nak taruh mana? Ya, ni boleh. Pegang lah. Susah. Pasal pegang. Okey, depan lagi kan. Depan tempat yang pokok ru ataupun pokok ara kita test lagi. Alamak, semut. Macam mana aku nak Sekejap. Semut gigit. Kan? Apa lagi? Duduk boleh tapi kena perata banjir. Alamak. Ini susah ni. Suruh duduk kena perata banjir lah. Kena apa? TO lah, T-ice lah. Cuaca okey. Jangan hujan. Jauh tau jalan. Okey, depan ni. Ni pokok apa? Pokok buluh Bukan. Yes, pokok buluh. Bukan. Buluh ke bukan? Buluh. Ya. Nak tukar lampu. Tadi buat tu jalan. Pergi mana tak? Tak pergi mana. Yang ramai-ramai tu yang naik basikal. Ui, angin kuat. Tak sini angin kuat je. Tu. Nampak? Tu lah. Tengok cuaca. Tengok. Aku terpaksa apa? Kita pelan-pelan bawa. Nanti pelan-pelan bawa. Angin dia lah.
Angin tu nampak tu. Warna putih. Bukan. Okey, kat sini Aku tu asal sini pula Nanti aku nak pasal naik bukit. Okey, aku akan pasal sini sekejap. Bismillahi. Mak. Okey. Tu. Ni atas bukit Dah. Masuk dah. Ada aku turun benda ni berjalan sini je ni. Tak boleh. Bergerak sih. Ni. Oh, tak boleh lah. Benda ni bergerak. Oh, bergerak belakang. Tak boleh. Tak boleh taruh nanti benda ni bergerak tu. Tengok depan ni. Tekan belakang lagi. Ni ada bukit pun. Benda ni bergerak. Dapat buka bulu tadi. Angin ni kuat. Ni. Sekejap Bergerak? Tak bergerak Kan buka bulu tu angin kuat. Assalamualaikum. Okey, ni pokok aru ataupun pokok beringin. Okey. Bismillah. Assalamualaikum. Terang boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita test punya aku baca kamera dulu lah kan. Sebenarnya aku dah lapar tau. Tapi tak apa. Ni aku dah lapar. Tapi fokus tak fokus. Fokus tak fokus. Aku lapar ke apa ke, mabuk ke. Alamak, ni punya buruk tak? Ni menurun lah benda ni. Ni benda. Ini benda. Tes. Bismillah. Okey, bismillah. Budak. Ini tadi. Ada suara budak. Ada suara budak tu. Cuaca merah ni. Kan, cuaca merah. Kita akan keluar pelan-pelan lah. Ustaz Sadiq kata takut hujan, kita kebasahan nanti. Allahu Akbar. Bismillah. Ada suara budak. Tadi belakang mana kan? Akan berbuat tadi tak? Agaknya berbuat tadi tak? Tak patah balik pun. Dia keluar mana Ustaz? Turun bukit. Laju. Alamak. Bergoyang-goyang aku ni. Mana babat ni? Aku ni mana Ustaz? Budak-budak kecil, ada budak kecil seorang. Semua budak-budak. Budak-budak ada budak kecil lagi. Ni yang dua orang duduk di jali ni. Okey, leg dah okey. Leg dah okey, leg lagi. Sini lagi ya. Kita dah masuk ke dalam, kira tadi kita masuk kan. Masa datang yang sinilah. Korang fokuslah
Fokus. Tarik ni lampu berkunang-kunang mata kena. Okey. Terus sikit. Sini biasa putra. Kan abalan letak perata bawang kuah banjir dengan teh kan. Taruh sini kau duduk jari. Nampak ni. Tengok nampak ni. Okey, ke depan. Naik. So sini naik ah. Tak apa-apa biasa. Tapi okey lah. Assalamualaikum. Berdesing dengan aku. Tikus ni. Nak fokus tak boleh fokus. Oh, tempat dia. Dia macam apa tau? Tempat dia macam MRT. MRT. Ada pokok buluh. Ada. Oh, ini gaung Kau salah bawa ke bawah so ni. Ini kau salah bawa. Ini benda kan. Salah bawa benda ni ke gaung. Sekejap. Kita ke depan sikit lah. Lepas tu kita akan uji jadi Sarip ujian ni. Tak hujan lah Rip. Cuaca pun tak sejuk pun. Tak ada lah. Tak sejuk pun. Angin tak sejuk. Dah sampai luar. Okey, dah sampai luar. Kita dah sampai luar. Jadi abalan akan masuk sekejap jalan-jalan sorang sementara Sarip kat sini, abalan masuk sorang sekejap Okey. Tak jauh lah kan. Pukul tengah lapar. Betul. Kalau kita tengah lapar ni, kita punya konsentrasi kita lain tau. Daripada mana? Sini. Okey, sekejap. Stop. Mana sini? Alright. Bismillah. Allah Akbar. Sini. Assalamualaikum. Kita test sini sekejap. Memang gelap kita. Gelap. Okey, kita akan fokus sekejap kat pokok ni. Apalah abalan Sarip duduk? Apalah abalan? Apa ni benih ke bawah? Dah rosak ke? Oh, dah rosak lah. Dia ni dah lembut ni. Gini. Dah turun lah. Dah rosak lah. Bismillah. Awalan jalan sekejap kita pun nak gerak balik. Kita kalau sampai Jurong pun dalam pukul 3 pagi lah. Kalau jalan-jalan pelan-pelan kan. Okey, kita jalan sekejap Okey, Sarip di sana tu di luar sana. Assalamualaikum. Ni api jauh tak nampak gelap. Pasal dia tambah gelap. Assalamualaikum.
Oh, tupai ni. Bukan tupai. Bats. Bats tu adalah apa namanya? Laba-laba, bukan laba-laba. Bats tu adalah kelawar. Okay. Tempat ni memang kalau jalan sini sampai sana okey dah. Kenapa lah tak boleh konsentrasi aku. Jangan repost. Lagi pun nak balik lah. Nak balik. Dah lapar bro. Dah lapar. Assalamualaikum. Terima kasih Alam Mistik. Kasih gift. Semut tu. Semut lah. Sarip di luar. Aku di sini tak boleh masuk. Masuk nanti. Pasal ada pagar tak kat luar ni. Nombor pagar. Aku punya spotlight memang terang gila kan. Ini tupai je pun. Ini tupai je. Mana aku pun. Ada bas. Ada bas. Ini pagar tau buat ni. Kita di mana? Okey. Ya parking dulu. Kita parking dulu. Allahu Akbar. Kita di mana? Kita di Ulu Sembawang Park Connector. Lagi di dalam sini lah. Sampai tempat lorong Ladi Hitam kita sampai sana tadi. Lepas kita putar balik. Jadi kita pun dah di penghujung eksplorasi malam ni. Bukan eksplorasi lah, kita dah santai-santai bersama kita punya PMA ni. Daripada Jurong sampai sinilah kita travel lalu kita driving. Tapi hari ni kita bersama aku punya kawan aku punya lah. Pinjam dia punya. Ni dia punya PMA. Tu dia tuan dia. Bising pula. Kena ban lagi dia pun dalam gelap. Tadi dah kena warning. Okey abalan. Bat dah kong, nanti update. Okey. Nanti update. Okeylah. Ini memang rosak lah. Dia ke bawah. Sedap Okey lah. Turun.
bersih lah dulu bersih dia. Dah gelap. Okeylah semua. Assalamualaikum semua. Okey. Terima kasih yang mana dah viewer, dah view, yang mana dah tap screen dan mana yang kasih gift. Terima kasih kita just bikin short santai malam santai malam. Kita bukan ada manggil ataupun tak ada. Kita just deki depan ni because this one is my first time datang sini. InsyaAllah kedua kali datang lebih menyelah bila Putra duduk originally di kawasan ni mungkin lebih menyelah lah kan. Lebih best lah kalau dia datang sini berdua dengan Abalan, suruh dia duduk jali. Abalan akan bentangkan prata telur banjir untuk dia dan teh. Dia duduk situ makan, terus jali. Okey, insyaAllah akan datang. Selamat malam Abalan. Selamat malam Alam Mistik. Terima kasih dah tap screen, dah kasih apa gift. Terima kasih. Mak ni kena pen lagi. Dah tak boleh 2 kali dalam gelap. Tadi off lampu terus kena ban. Kena warning. Okey, terima kasih semua okey. Nak naik lah. Okey, ini Sarip okey, kita ni ada sepatah 2 kata daripada Sarip. Apa? Tak ada. Okey, Sarip dah berumur Dah berumur. Dia ikut aku Rizam, dia lebih muda daripada sekarang. Okey, dah 4 tahun, 5 tahun dah 5 tahun dah. Okey, assalamualaikum semua. Selamat malam. Rock never die. Okey. Semangat tetap semangat. Dah lama tak nampak abang ni Dah lama abang ni tak nampak. Dah lama tak nampak dia. Dia sekarang sibuk sibuk dengan urusan ni Dia sibuk dengan dia begini. Kan? Dia sibuk dengan dia begini. Mana-mana dia bawa benda ni. Dia sibuk tu. Ini pun dia punya juga. Nanti ini kan. Ini satu kan. Nanti 2. Nanti ada lagi 1. 3. Dia sibuk mencari yang lagi 1. Okey, assalamualaikum semua. Okey, terima kasih yang kasih gift, yang mana tak screen. Terima kasih banyak. Walaupun live ni tak segah mana, yang tak sehebat mana-mana tim. Hari ni bulan sekadar jalan malam. Geng malam. Kita jalan malam aja, santai-santai okey. InsyaAllah one day kita akan turun lagi JB. Alamak, terima kasih Alam Mistik. Terima kasih Alam Mistik. Okey, kita akan bikin lagi yang terbaik lah daripada sebelum-sebelumnya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alam Mistik. Kasih love, I give you back love. Okey, bye bye. Assalamualaikum.